Parents yang ada anak autism berumur bawah 18 tahun boleh dapat insentif 1K one-off tau. Jom kami share cara mohon. Insentif ni boleh bantu parents tampung kos pendidikan, yuran terapi dan EIP yang tinggi setiap bulan. Dan kalau ada lebih daripada seorang anak autism yang penuhi syarat, boleh mohon untuk setiap anak. Untuk mohon, pastikan anak warga negara Malaysia, pemegang kad OKU JKM berumur bawah 18 tahun, pendapatan per kapita isi rumah tak lebih RM5,000 dan belajar di Pusat Pembelajaran Autism iaitu PUSPA. Kalau dah lepas syarat, boleh mohon online di www.jkm.gov.my atau isi borang dekat pejabat JKM berhampiran. Sediakan dokumen sokongan ni, pause untuk tengok lama sikit. Borang yang dah lengkap tu kena hantar ke PUSPA anak anda. PUSPA akan sahkan dan serahkan borang ke JKM terdekat. Next, tunggu proses semakan dan kelulusan rasmi daripada JKM. Kalau lulus, insentif akan masuk ke akaun bank ibu bapa. Cepat mohon sebab permohonan buka hingga 15 Julai 2026 sahaja. Share dan repost video ni dekat kenalan anda yang ada anak autism. Okey? Isandra dah explain, jangan lupa follow.